vlog. And kita akan pergi museum Lenggong. Di sini kita ada batu yang sangat menarik. Boleh jadikan sejarah. Okay, ni adalah kakak. Kita nak masuk ke? Ya, gua. Kita masuk gua, guys. Tu tulis tu terowong apa lah? Terowong masa tulis tu. Okay. Ni adalah first. Di situ dia terangkan satu cerita. Okay, tu terangkan cerita. Okay, kita akan lalu sini. Oh my god, that's so... Oh my god. Wih, terkejut aku. Okay guys, kita dah habis sesi bergambar. So, kita akan mula. Ya, kita akan mulakan perjalanan. Untuk mendapat api. Okay guys, tengok ni batu-batu ni guys. Batu dia. Takkanlah nak bawa ni ori kat sini. Ni apa ni? Lembah Lenggong. Itu aku tengok ada orang kan. Dia keluar dari ni kan. Macam mana? Oh, lepas tu dia keluar terus kan? So kita akan masuk ke galeri. Galeri apa? A. Galeri A ya. So abaikan muka yang barat. So let's go kita menjelajah museum Lenggong. Meh, kawan kau meh. Say hi to your friend. Meh, dia tunggu kau lama meh. Siapa report dah member? Menjarah kawan. Okay, so sekarang yang tu yang tengah duduk tu si Elisha. Yang mana tu? Tengah duduk tu. Yang berdiri belah sana tu pakai apa yang pegang ni. Panah tu. Yang mana? Panah. Yang pegang panah tu. Yang ni. Dia sangkut panah tu. Tu kat Yung. Yang belakang tu kat Yung. Okey. Depan dia Amir. Yang tengah cucuk tu Amir tu. Itu pun yang tengah gelek tu babi. Babi golek. Cantik. Uish, tu siapa yang baring tu? Siapa yang ada baring? Ada yang baring. Tapi dah terjatuh kat belakang. Barang perhiasan. Sebanyak lagi. Wow. Oh, ni kat atas. Ni apa ni? Budak yang mau kita dukik. Macam tu, dia comel lah lampu dia. Dia orang tengah main. Mantap tu. Dia macam ada spotlight tu. Dia orang main kat sini. Keluar kat situ. Ellie. Ya Allah. Comel. Ya tu, comel. Kena takat gambar ni. Sabar jap. Aku cakap gambar kena phone aku. Lim hits okay. Tak payah kot. My god, him hits guys. Him hits. Do you know him hits? Wow, my god. This is so cute. Oh, comel. Cepat. Dia macam Roblox punya game yang lukis-lukis tu. Jaga gambar. Apa lama betul dia. Gambar aja. Apa? Dia macam sakit tulang belakang. Tu bengkok dia. Sakit tulang punggung. Kita kembali lagi kat sini. Okay guys, kita kembali lagi. Tengok ni. I think dia sebab batu-batu. Sekejap. Boleh bersize. Oh, boleh besarkan ni. Kat sana ada betul orang. Kakak ada juga. Dah jalan. Dah naik atas dah. Ikan. Sekejap lagi juga.
Abah. Dia boleh lukis kok arrow ni. Tapi boleh tak bendung. Tak boleh lukis. Tak kisah boleh lukis apa. Oh, kalau apa Kak Yung waktu dulu tak mahu boleh lukis. Ni rusa kan? Ni rusa. Guys, tengok ni gambar ni guys. Ini adalah makwa Amel. Ini Pak Ewa Kak Yung ni. Ini Pak Wisha. Skabut aku. Makwa Amel. Suami Kak Yung. Galeri E dan F. Wish. Lumpah tak kejut. Dari sana kita kena naik tangga untuk ke galeri D. Ini galeri E. Kita naik. F kat sana. So kita naik. D4. D4 apa? I don't know. D4 Daniel. Daniel New Jeans. Oh, Diana for her name guys. Oh. Dia tapak arkeologi warisan dunia guys. Artifak dari harimau. So dekat sini dia menunjukkan artifak-artifak daripada setiap gua. Ya. Muhammad ni actually terpikat dengan lampu kecil. Tahu. Oh, lampu kecil ni. Macam lampu jalan tapi kecil. Macam mana? So guys, kat depan tu kita ada perak di Persada Dunia. Wow. Push, ni apa kan? Ui, nak rasa macam boleh sampul. I'm scared. Huh. The geological formation of the Lumbung Valley begins early Cambrian. Approximately 550 million years ago. Pembentukan geologi PM guys. PM English. juta tahun lalu yang dibuktikan oleh batuan kuarsit populer. Faham? Mari kita lihat kronologi sejarah pembentukan tersebut. So kita sekarang tengah dengar sejarah. 43 ke 358 juta tahun lalu berlaku proses endapan terumbu karang, ulang dan Terumbu karang? di laut Uish, kita kat air. untuk formasi batu kaki Oh. tinggi dengan Faham? membentuk topografi karst yang Faham? melindungi morfologi gua. Sekitar 248 juta tahun lampau berlaku pelanggaran kepingan Sipusu di bahagian barat dan Uish. kepingan Indochina di bahagian timur. Lalu membentuk Geografi lah. granit pancaran Titiwangsa. So guys, ni petunjuk. Dia cakap kalau yang warna hijau macam ni, bulat ni, dia adalah semula jadi. Kalau macam petak macam ni, dia budaya. Dan kalau ini macam gabungan. Okay, cuba beritahu aku, mana gabungan? Mek, tolong cari Mek gabungan. Ada berapa gabungan kat sini? Oh, mana gabungan? Ni kita. Ni? 1, 2, Ni kita. 3, 4, 5, 6, 7. Lukisan gua, rock art. Lukisan menggunakan aran di dinding dan siling gua batu kapur oleh masyarakat orang asli pada tahun abad ke-20. Cakol kot? Drawings on the walls and ceilings of Limestone. cave by the orang asli in the early 20th century. Kan, ya. So kat sini kita boleh lihat. Jom, mari. Kita boleh lihat. Kami berdua dalam version yang lain. Inilah kami. Version lain lah. Dan kami sedang memakan Amel.
Bah. Ni adalah lokasi lukisan gua. Ui, sangat detail dia punya tour. So ini apa? This is the location of rock art In Legong Village. Gua Batu Putih, Gua Batu Tukang, Ya, Gua Badak, Gua Dayak dan Gua Gelor. Okay. Ini salah satu alat time diorang mencari barang-barang. Bagus punya presentation. Bagus untuk sekolah ni. Okay, ini apa benda ni? Dan ini zaman dulu diorang Pembuatan alat batu diorang lah. untuk barang-barang untuk buruh haiwan. Yang ni. Dan ini juga untuk alatan untuk mencari rekod lapangan tu lah. Dan ini juga peralatan kerja Yang diorang menggunakan yang, semasa time dalam gua COVID. semua tu lah. Okay. Ini apa benda? Klasifikasi dan teknologi pembuatan tembikar prasejarah. Apa ni? Dia ada, ni adalah bibir dia, ada leher dia, badan dia, dasar, tanda tali, geometrik dan tanpa hiasan. Ya, inilah zaman-zaman dulu diorang Buat. bina benda ni. So pretty. Nampak ni? Nampak tak? Tada! Ni. Tunjuk ni. Ui, inilah. Tengok dalam ni. Apa nama? Letak je phone kau macam tu. Ya, aku tak tahulah dah apa dah betul. Inilah klarifikasi dan teknologi tembikar. Tempat untuk makan. Tengok inilah dulu diorang ni. Makan kat sini. Ya, Siano. Tembikar separuh. Oh, ini adalah tembikar gergasi. Macam tadi tu kita nampak kecil je. Ini dia dah besar. Tapi dah belah. Oh. Ya Allah, patutlah kau duduk sini. Diorang buat Sejuk. Diorang buat tembikar ni untuk Tembikai. Buat tembikai ya. Untuk meletakkan air, menadah air. Ya, diorang betul? Dia tengah bercerita. menunjukkan kebolehan dan keupayaan melawan semua api. Okey, dan Okay guys, kita nak keluar pada museum dah guys. Guys nak keluar pada Lenggong. Lenggong. Apa saya sebut Lenggong ni? Museum. Museum Lenggong. Ini tembikar. Museum Lenggong. Museum lah. Museum. Okay guys, ni galeri arkeologi Lembah Lenggong. Ya. Kita akan explore lebih banyak lah kat sini. Kita akan mengambil lebih banyak ilmu. Kita boleh nampak dah. Oh my god, so pretty. Galeri-galeri yang pembuatan dia. Oh, boleh turun bawah ke? Tak nak aku kan? Tu. Tapak tu. Ketampan. Guys, kita akan melalui tangga dengan pokok. Tengok ni je. Tak ada turun lah. Malas. Tu sana. Gazebo. What's the gazebo? Oh. Tu pondok tu guys. Nama dia gazebo. Betul tak? Tengok sini. Kota Tampan guys. Kota Okay. Tampan yang kita baca dekat atas. Ya. Tu budak tu yang tadi presentation tadi. Dia agak bagus. Nak bagi berapa bintang kat budak tu? 2 tu. 2 daripada 5. 5. Okey. 2 daripada 5. Kalau saya? 5. Mantap. 5 daripada 5 kan? Okay guys. Sekarang kita akan melihat gelagat nenek kami. Nenek kami. Sila lihat. Tu. Dia sangatlah ramah pada semua orang. Bertemu dengan siapa-siapa pun akan ramah lah. Curang jangan disebut. So- Dia sebenarnya ramah. Terjah tu. Ya. Jom. Okay, guys, nanti kita cucu yang misali. Ya, guys, nanti kita nak keluar guys. Lepas tu kita nak makan. Ini Kami akan review makanan nanti. berapa? 5. 5. So, Ya, betul. penting pun ni. Ni 2 orang ni yang selalu gaduh ni. Tak tahu nak kata apa. Papa gaduh.
Suka sangat gaduh. Kita rekod dia pula lah kan. Tak apa. It's okay. Kita pun lepas habis makan untuk vlog hari ni. Kita pun lepas habis makan. Lepas kita tengok museum tadi, kita makan kan. So kita dah habis makan. See dia pula. Syah! Okay, sekarang ni kucing yang kita orang jumpa. Tadi awal-awal dia pergi minta makan dekat kita orang. So kita orang ya. Ni dia tengah main dengan kucing. Ni kita vlog kita. Jangan lupa. Okay. Vlog kita. Kita tengah bagi tengok ada kucing. Banyak kucing guys. Ni, comel. Kita nak letak benda ni dalam bonet. Dalam bonet. Oh, bonet dah buka siap. Kita bubuh benda ni, benda Allah ni. Kita bubuh. So guys, kita ada di dataran Tasik Raban. Dataran Tasik Raban. Ada kucing. Ini buah tadi guys. Sedap dimakan. Enak dirasai. Sedap makan, enak dirasai. Ya. Tak makan pun repot. Guys, kita dah habis makan. Muka barai. Ya. So, dia mau letak barang di dalam kereta. Lepas tu kita masuk, kita balik. Nak tengok wayang ke guys? Nantikan episode part 2 guys. Part 2. Bye bye.